Kan? Hatta dekat negara kita pun, siapa yang sebut tentang pembebasan? Kita tak sebut tentang pembebasan, kita sebut tentang kemanusiaan. Betul. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak boleh lawan kehendak rakyat, tapi dia ikut arus, tapi dia letak limit. Dia letak limit. Dia itu memang taktik bila dah berlaku konflik macam ni, kan, dan dia tak boleh nak lawan arus, dia akan tonggang, kan, dan akhirnya dia pun divert. Dia akan lencongkan. Dia tak akan pergi kepada pembebasan. Sebab tu contoh macam bila kita tengok jawatan kuasa pemerintahan sementara Palestin. Dia dah tak boleh nak buat apa dah. Dia terpaksa pergi kepada gencatan senjata. Israel ke US ke apa semua, dia terpaksa pergi kepada gencatan senjata. Jadi bila dia pergi kepada gencatan senjata, dia pun seolah-olah macam hero kepada gencatan senjata. Tapi secara halus, apa yang dia buat? Secara halus, dia singkirkan Hamas. Jadi dalam jawatan kuasa tu, tak ada Hamas. Dan bukan setakat tak ada Hamas dalam jawatan kuasa tu. Pimpinan Hamas dipindahkan ke Turki, ke Malaysia, ke beberapa negara luar.